Tepungan dia lebih sedap yang pada cappuccino. Assalamualaikum bang. Ya kak, waalaikumsalam juga. Ada apa je kat sini? Kita ada ayam crispy MZA kak. Sekarang kita ada menu baru, menu set bucket lah. Set bucket tu ada 10 ketul kak. Dia bagi sekali dengan 5 sos tau. 5 sos tu dapat? Betul. Ada garlic, ada cheese, ada korem. Lepas tu ada lagi 2 sos kita lah. Kita R&D sendiri kak. Set bucket tu harga dia RM53.90 kak. Oh, kalau macam tu Enak nak set bucket lah boleh? Boleh kak. Okay, dalam 10 ketul ni, setiap bahagian ayam tu ada 2 ketul yang sama. Diorang pun ada coleslaw. 2 coleslaw ni RM6.50 saja. Tapi diorang tak ada dalam set bucket ni tau. Korang kena add on. Tepungan dia lebih sedap yang pada cappuccino tau. Okay, ni bahagian Thai. Oh, tengoklah. Dia masak sampai ke dalam tau. Dia rasa unik tau. Dia bukan rasa macam tepung bistari ke apa. Dia orang ada resepi diorang tersendiri. Diorang masak dengan baik. Sampai ke dalam masak. Tak ada pun darah-darah ke apa. Ni Anna nak rasa sos terbaru diorang. Rasa dia macam ada masam-masam sikit, manis dan sedikit pedas. Dia sedap ni. Yang ini pula dia macam likat sikit Dia rasa dia ada herb sikit. Dengan cangkir tu melawang. Dia lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia manis-manis, masing-masing sikit. Kalau korang nak yang pedas-pedas, korang ambil yang ini. Spicy Korean habanero. Oh, lama-lama rasa pedas dia. Menangkap juga pedas dia. Orang yang suka pedas mesti suka yang ni. Kami buka setiap hari pukul 11 sampai pukul 6.30. Okay, kau nampak signage PPS 05 ni, gerainya kat sini je. Memang marem weh.